Mengegarkan bola sepak Asia, penyokong Vissel Kobe mendedahkan bahawa jurulatih dan pemain Vissel Kobe sengaja tewas kepada Johor Darul Ta'zim supaya JDT FC layak ke pusingan 16 AFC Champions League Elite 2025-2026. Isu membabitkan Vissel Kobe kembali menghangatkan perbincangan bola sepak Asia apabila tersebar dakwaan bahawa penyokong Vissel Kobe mengeluarkan kenyataan berbau kontroversi kononnya pasukan Vissel Kobe sengaja kalah demi membantu Johor Darul Ta'zim mara ke pusingan 16 terbaik AFC Champions League Elite musim 2025-2026. Khabar tersebut tersebar pantas di media sosial, portal sukan dan forum penyokong, sekaligus mencetuskan perdebatan hangat antara peminat dari Jepun, Malaysia dan seluruh rantau Asia. Dalam sekelip mata, naratif ini menjadi topik utama yang melangkaui keputusan perlawanan itu sendiri. Dalam dunia bola sepak profesional, sebarang bayangan mengenai sengaja kalah bukanlah isu kecil yang boleh dipandang ringan. Ia menyentuh soal integriti pertandingan, semangat kesukanan serta kredibiliti sesebuah kejohanan yang dibina bertahun-tahun lamanya. Apabila tuduhan seperti ini muncul, ia bukan sahaja memberi kesan kepada dua pasukan yang terlibat, malah turut memberi bayangan negatif terhadap keseluruhan struktur pertandingan. Lebih-lebih lagi apabila kejohanan tersebut membawa jenama elit dan menjadi pentas terbaik kelab-kelab Asia membuktikan kemampuan masing-masing. Ramai penyokong Vissel Kobe berasa terkejut dengan dakwaan itu kerana kelab berkenaan dikenali sebagai antara kuasa bola sepak Jepun yang berdisiplin dan berorientasikan profesionalisme tinggi. Mereka mempunyai sejarah persaingan yang kompetitif dalam liga domestik serta di pentas Asia, menjadikan reputasi mereka sesuatu yang dipandang serius oleh lawan. Justeru, dakwaan bahawa mereka sengaja melepaskan perlawanan dilihat bercanggah dengan imej dan budaya kerja kelab tersebut. Bagi penyokong setia, tuduhan itu seolah-olah mencalar maruah pasukan yang mereka banggakan. Di pihak Johor Darul Ta'zim pula, kejayaan mara ke kelompok 16 terbaik bukan sesuatu yang hadir secara kebetulan semata-mata. Kelab ini telah lama melabur dalam pembangunan fasiliti, struktur pengurusan moden serta pengambilan pemain berkualiti bagi memastikan mereka mampu bersaing di peringkat tertinggi Asia. Oleh itu, sebarang naratif yang menggambarkan kelayakan mereka sebagai hasil bantuan pasukan lain dianggap tidak adil dan merendahkan usaha keras yang telah dilakukan selama ini. Penyokong JDT pastinya mahu pencapaian pasukan mereka dihormati sebagai hasil prestasi di atas padang. Namun dalam analisis yang lebih rasional, perlu diakui bahawa bola sepak moden sering melibatkan strategi penggiliran pemain dan perancangan jangka panjang. Jurulatih kadangkala memilih untuk merehatkan tonggak utama apabila kedudukan kumpulan sudah hampir terjamin atau jadual perlawanan terlalu padat. Keputusan seperti ini dibuat berdasarkan pertimbangan taktikal, kecergasan pemain dan objektif keseluruhan musim. Dalam konteks tersebut, kekalahan tidak semestinya bermaksud pasukan tidak bersungguh-sungguh, sebaliknya ia mungkin sebahagian daripada strategi pengurusan skuad.
Masalah timbul apabila keputusan taktikal ini disalah tafsir sebagai tindakan sengaja memberi kelebihan kepada pasukan lain. Dalam era digital yang serba pantas, satu petikan ringkas atau ayat yang dipetik tanpa konteks penuh boleh mengubah persepsi ramai. Tambahan pula, persaingan antara penyokong di media sosial sering kali memperbesarkan sesuatu isu demi mempertahankan pasukan masing-masing. Akibatnya, spekulasi lebih cepat tersebar berbanding penjelasan rasmi daripada pihak terlibat. Sekiranya benar wujud kenyataan yang jelas mengakui unsur kesengajaan untuk kalah, implikasinya amat besar dan serius. Badan Penganjur Kejohanan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan setiap perlawanan berlangsung secara adil dan telus tanpa manipulasi. Siasatan rasmi boleh dijalankan, dan hukuman berat mungkin dikenakan sekiranya didapati berlaku pelanggaran peraturan. Perkara ini penting demi memelihara maruah dan keyakinan semua pihak terhadap integriti pertandingan. Namun sehingga terdapat bukti kukuh atau kenyataan rasmi yang disahkan, tuduhan tersebut wajar dinilai dengan berhati-hati. Dalam banyak kes sebelum ini, kontroversi tercetus hanya kerana salah faham bahasa atau terjemahan yang kurang tepat. Perbezaan budaya komunikasi antara negara juga boleh menyebabkan sesuatu kenyataan kedengaran lebih keras daripada maksud asalnya. Oleh itu, sikap terburu-buru membuat kesimpulan boleh membawa kepada penilaian yang tidak adil. Penyokong memainkan peranan penting dalam memastikan suasana kekal harmoni walaupun berdepan kontroversi. Emosi dan rasa sayang terhadap pasukan sememangnya sukar dipisahkan daripada sukan, namun kematangan dalam menilai isu adalah kunci kepada perbincangan yang sihat. Tanpa kawalan, tuduhan liar boleh menjejaskan hubungan antara penyokong dari negara berbeza. Bola sepak sepatutnya menjadi jambatan perpaduan, bukan pencetus perpecahan. Tambahan pula, transformasi kejohanan AFC Champions League Elite bertujuan meningkatkan standard profesionalisme dan daya saing kelab Asia. Dengan format baharu dan penjenamaan semula, kejohanan ini mahu meletakkan dirinya setanding dengan liga elit dunia lain. Oleh sebab itu, sebarang isu berkaitan integriti akan mendapat perhatian besar dan perlu ditangani secara telus. Kredibiliti pertandingan adalah aset paling berharga yang mesti dipertahankan. Dalam konteks persaingan kumpulan, pelbagai kemungkinan boleh berlaku berdasarkan perbezaan mata, jaringan gol dan keputusan perlawanan lain. Kadangkala keputusan satu perlawanan memberi kesan langsung kepada nasib pasukan lain, walaupun tanpa niat tertentu. Situasi ini adalah sebahagian daripada dinamika pertandingan berformat liga. Oleh itu, tidak semua keputusan yang menguntungkan pihak lain berpunca daripada konspirasi tersembunyi. Pada akhirnya, kalah dan menang adalah adat pertandingan. Setiap pasukan mempunyai hari baik dan hari kurang menjadi, dan keputusan di atas padang sering ditentukan oleh pelbagai faktor teknikal serta mental. Mengaitkan setiap kekalahan dengan niat tersembunyi boleh merosakkan semangat kesukanan yang menjadi asas bola sepak. Kepercayaan terhadap proses pertandingan perlu dikekalkan.